Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tengok trek merentas desa. Jom. Kita bermula di pagar sekolah. Pelajar akan bermula di sini, di hadapan pondok pengawal. Inilah laluan pelepasan mereka. Mereka melepas ni jam menunjukkan 30 saat. Teruskan dengan di kantin. Ada satu simpang 3 di sini. Ya, simpang 3 di sini. Kita menggunakan khidmat pegawai untuk menjaga laluan lalu lintas. Pastikan tak ada kereta di kanan kiri. Kita teruskan perjalanan kita. Kita terus melalui kedai runcit. Kita melepasi kedai runcit yang pertama. Di kawasan sini adalah surau sekolah. Di sebelah kiri adalah deretan kedai dan stor. Kedai darah hitam, kedai darah hitam. So adalah satu lorong betul-betul di hadapan persimpangan darah hitam. Kita masuk ke lorong kiri. Kita teruskan ke kiri. Alhamdulillah cuaca yang tak hujan 2-3 hari ini. Jalan pun jadi kering elok. Oh, ada satu kedai melintas di depan. Jam tunjukkan pukul 10 sekarang. Agak panas, tapi jalanan kita masih okey. Kita ada satu militar. Ini adalah penghabisan militar betul di antara dua rumah. Kita teruskan perjalanan kita naik ke atas. Ada satu van, rumah. Perjalanan kita diteruskan lagi. Jalan geraba, berbatu dan sedikit bertanah. Kalau hujan mungkin akan ada lopak-lopak di sini. Kita teruskan perjalanan. So ada satu rumah yang terakhir di sini. Rumah bekas pelajar kita, Adik Afnan. Kita teruskan lagi. Agak berbatu sikit di sini. Jalan di sini agak berbatu. Jadi busuk budak-budak berhati-hati di sini. Okey. Di sini ada kelapa sawit yang baru ditanam. Jadi kawasan agak panas, tak ada teduhan, tapi insya-Allah selamat. Jalan masih lagi selamat. Kita teruskan. So ada satu ladang nanas di sini di sebelah kanan. Awas elektrik jalan sini. Jadi kita boleh pesan kepada budak-budak jangan pegang pagar elektrik di sebelah kawasan kanan. Mungkin kita boleh tempatkan satu checkpoint di sini. Satu checkpoint di sini kita boleh tempatkan kerana di kanan kiri ada pagar elektrik. Kami tak sentuh lagi pagar elektrik ni. So jalan di sini sedikit mencabar, berbatu. Sedikit berbatu. Jadi kita boleh tapi masih lagi di sebelah kanan. So lepas penuh dengan pokok getah. Tahun ni sudah ditebang pokok getah. Jadi jalan luas, nampak lapang. Mungkin checkpoint ke seterusnya kita boleh letakkan di kawasan berbukit ni. Kawasan berbukit mungkin kita boleh letak satu checkpoint di sini ya, sebab dia menuruni bukit. Dan kita pesan kepada pelajar-pelajar supaya berhati-hati menuruni bukit. Dia agak curam. Kering okey. Kalau dia hujan basah nanti akan ganggu sikit lah. Kalau kita tengok lihat daripada bawah, bukit dia agak curam. Tapi masih ada batu-batu halus. Kita boleh pesan kepada budak lah, jaga dia punya tu. Teruskan. Ada satu simpang di sini. Sepanjang perjalanan kita, kalau anda lihat, ini adalah pagar elektrik. Pagar dipasang elektrik untuk kebun yang di sebelah ni. Ya, alhamdulillah jalan di sini walaupun dia berbukit tapi tidak curam. Ada pintu pagar untuk masuk. Alhamdulillah pintu pagar terbuka. Ini kawasan pemandangan kebun. Berbanding tahun lepas,
nampak cerah sikit berbanding tahun lepas. Di sini ada laluan yang ditambah batu, batu-batu ditambah. Okey, alhamdulillah kita nak menuju kepada Darul Aitam punya pusat jagaan orang tua-tua. Okey, di sini agak curam tapi dah diletakkan batu. Kita naik. Okey. Sebelah kiri kanan dipasang pagar tiang biru. Sebelah kanan ni masih dalam proses untuk buat untuk tanaman rasanya. Di sini pun kita boleh letak satu checkpoint. Di sini checkpoint. So nanti kita kena tengoklah haluan-haluan. Contohnya sini ada kayu-kayu yang menghalang laluan. Nanti JK boleh tengok. Okey, kita nak masuk kepada Darul Aitam. Kita tak pasti pagar ni buka ke tak. Alhamdulillah pagar ni terbuka. So pelajar-pelajar akan membuat satu pusingan di sini di dalam Darul Aitam. Kita akan masuk melalui pagar Darul Aitam ya, pagar masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tak? Kami nak. So untuk tahun lepas kita buat satu pusingan di Darul Aitam. Kita akan lalu di jalan ke pondok. So sebelah kanan alhamdulillah jalan okey, cuma ada pokok-pokok kelapa. Di atas sana ada pondok, di sebelah sana ada kolam renang. Kita masuk jalan pusing pada kolam Darul Aitam. Jalan tahun lepas tak ada lagi dewan yang terbuka sini. Ini ada dewan baru, dewan terbuka yang kedua. Dewan terbuka yang kedua. Apa projek pun ni? Okey, satu projek yang kedua. Tak tahulah apa Darul Aitam punya projek. Sangkar kot, sangkar haiwan. Belayam. Ada sangkar ayam di sini. Okey, jalan masih lagi okey. So ada tandas di sini. Di pelajar-pelajar boleh gunakan tandas. Kita minta kebenaran Darul Aitam untuk gunakan tandas. So jalan di sini betul-betul berdekatan dengan kolam, hampir kepada kolam. Jadi berhati-hati di kawasan kanan dan kiri ni. So kita melintasi pondok-pondok Darul Aitam. Di sekeliling pondok Darul Aitam ni, tengok kanan dan kiri rumah Mikail dekat ujung tu. Sini mungkin kita minta Darul Aitam bersihkan sikit rumput-rumput rampai di sini. Pondok Darul Aitam. Lepas tu ni kolam dia. Okey. So laluan dia insya-Allah kalau tak hujan tak melekat lah ni. Kalau dia hujan tanah merah ni mungkin melekat sikit. Okey, kita dah sampai kepada Darul Aitam punya dewan terbuka. Tahun lepas kita di sini kita minum air, kita berehat sekejap minum air, ada roti dan sebagainya. So sedikit sini ada bekas-bekas bahan binaan. Ni kita minta tolong bersihkan. Dewan tu agak kurang terurus. Di kanan kiri ada satu projek. So jadi kayu-kayu, batang-batang besi kita boleh elakkan lah di sini. So naik kembali kepada pintu pagar Darul Aitam. Kita naik jalan ke sambar batu. Naik turun jugalah kita ni sekarang ni. So kita jumpa pondok pengawal Darul Aitam. Kita keluar balik kepada pintu pagar dia. Okay. So kita teruskan, ada satu pintu pagar. Ini view Darul Aitam luar tu. So ini adalah simpang. Kita boleh letakkan checkpoint di sini. Takut pelajar-pelajar takut ada yang silap. Takut ada yang pelajar tersilap laluan. So kita teruskan perjalanan. So di sini adalah persimpangan untuk kita balik kepada SKKS lah, Sekolah Kembangan Kuala Sabar. Tahun lepas jalan ni dia agak curam, tak ada berbatu, tapi alhamdulillah tahun ni diturap dengan batu, tapi masih
masih lagi sedikit berbahaya sebab hujan beberapa bulan yang lepas jaga lebat, jadi batu-batu tu turun ke bawah. Jadi di sinilah tempat kena berhati-hati untuk turun. Jadi kita boleh letak checkpoint di sini satu lagi untuk pantau pelajar-pelajar turun, supaya turun dengan berhati-hati. Jalan di sini okey, masih lagi okey. Masih kawasan berbatu, mungkin kerana sering dilalui orang. Perjalanan lagi, kita teruskan perjalanan. Okay, alhamdulillah kanan kiri walaupun pokok banyak, tapi masih lagi luruslah jalannya. Tak ada halangan-halangan yang ada halangan. Ada ni tiang elektrik, jalan diturak dengan batu-batu halus. Bersihlah jalan ni. Bersihlah jalan ni, tak ada masalah apa-apa. So perjalanan kami dah lebih hampir 10 minit menaiki motosikal. So di sini kita boleh letakkan juga satu checkpoint lah. Satu checkpoint untuk kita turun. Okey, sekarang kita dah habis jalan laluan berbatu. So laluan batu kita akan masuk kepada laluan bertar. So laluan bertar ni ada kandang kambing di sini. Jalan di sini menenangkan sebab pokok-pokok sawit dia yang dah daun-daun dia dah menutup jalan, jadi panas-panas kurang-kurang. Jadi agak santai di sini. InsyaAllah selamat sebab dia ada laluan mini tar. Kita punya titi pun dah dibaiki, rindu sungai yang tunjuki. So inilah dia punya perjalanan dia, ada kawasan mini tar. Dan kita nak menghampiri kepada penamat. Kita akan masuk ke jaluan yang besar. Kita nak naik bukit. So mungkin kita minta bantuan pengawal ataupun guru-guru jaga di jaluan besar ni, takut ada kereta-kereta yang lalu. Okey, kita nak masuk. Kita nak masuk ke simpang 3. Simpang 3 kita masuk kepada kita punya ni. Okay, alhamdulillah kita sampai. So pelajar-pelajar kita akan menghabiskan larian dia. Sebenarnya kita akan habiskan larian di pintu utama juga. So pelajar-pelajar akan masuk di pintu utama dan insyaAllah dapat keputusan. Kita akan sembok dia punya pemenang pertama, kedua dan ketiga di sini. Kita akan letakkan meja di sini satu untuk tahu keputusan pelajar. Yang lain habis tu kita akan turun ke kantin sekolah. Okey, cepat 13 minit perjalanan kita. Alhamdulillah kita sampai.